رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 280 ni merupakan ayat yang terakhir yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Sebagaimana yang kita ayat kemarin, pagi kemarin, dua ayat yang ada di akhir surah Al-Baqarah ambil daripada amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun hingga habis. Ayat ni siapa-siapa yang baca Nabi kata di waktu malam, maka dia cukuplah bagi dia untuk nak jaga daripada perkara-perkara yang tidak diingini oleh diri dia. Jadi patut kita amal ni, kita ingat lakadah kerana kita dah buat birik dalam semayang. Lepas tu pada tu kita ajar pula kepada orang-orang yang kita sayang. Pagi kemarin kita baca amanar rasul, beriman rasul dengan apa yang telah dihantar mari daripada Tuhan dia. Begitu juga orang-orang yang beriman, pakat beriman belaka. Beriman, semua beriman, kullun amana billah, semua beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan rasul, dengan kitab, semua. Tak ada buat beza di antara rasul-rasul seorang ni dengan seorang ni. Dan orang yang beriman ni kata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bukan kami dengar wa asaina dak. Kami dengar, kami taat nak turut, maka minta kepada Tuhan ni ampun, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, keampunanmu wahai Tuhanku dan kepadamu lah semua ni keklik kepadamu. Setelah ayat tu turun mari ayat yang keseluruhnya, Tuhan ayat kata semua beban yang Allah suruh kita buat ni duduk di dalam kemampuan kita buat. Duduk dalam kemampuan. Hak mana tak mampu kita buat, tak boleh nak turut, tak boleh nak buat, tak sengaja terjadi, hak tu dia maaf. Ada kemaafan. Tuhan kecek sendiri suruh kita ni minta. Kecek pekalan dia suruh kita minta. Jadi ayat ni dia bersama hak kita baca mari dulu dah hak sahabat ni dewasa bimbangnya bila Tuhan kata dia nak kira hitung melaka amalan yang hamba dia buat, sama ada yang hak dalam hati ataupun hak luar, hak susu, hak nampak. Kira habis. Para sahabat tu bosan lah. Kalau lah hak nampak tak apalah. Ni hak dalam hati kadang-kadang waswah yang hati kita ni waswah. Hati kita ni mikir luar daripada fikir hak kita nak. Jadi dengan sendiri. Jadi dia bosan. Jadi
nak para sahabat ni segar rasa kata Tuhan ni selalu tak buat nyanyi kepada hamba dia. Tuhan pun ayat dalam ayat ni, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang malaikat sesuai dengan di pencarian usaha dia. Dia usaha boleh buat banyak mana, banyak tu lah hak Tuhan nak taklif, Tuhan nak beban. Hak ayah-ayah tak ada kena mikir banyak. Seperti kata waswah hati, hak tu nak mikir tak boleh. Apa ni, kita nak kawal tak boleh. Padahal kalau kita ni rasa benci dalam diri kita, kita rasa benci terhadap waswah ataupun terhadap fikiran yang melanggar perintah Allah, kita rasa benci tak kena. Tapi ia mari sendiri. Ia mari sendiri. Hak tu, hak kita benci tu kita boleh pahala, tapi hak yang mari sendiri tu tak ada nak ambil kira dak waktu. Walaupun dia ayat dalam ayat yang tahap apa ni sebelum pada ni kata nak kira belaka, tapi dah manusia nak kawal tak boleh. Tuhan dak ambil kira mana hak tu. Illa was'aha, malaikat yang dia kelain buat lah. Kelain buat ni kena ambil kira. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia ni boleh pahala daripada kebajikan hak dia ada usaha, dan hak baik-baik tu lah dia boleh pahala, dan dia boleh balas jahat dia di atas apa yang dia usaha juga. Hak ni hak amalan kita buat lah. Hak kita boleh kawal. Kita boleh kawal, kita kelak buat lagi. Tuhan kata tak boleh makan riba, kita makan riba. Itu kita boleh kawal tu makan riba ni. Tuhan kata jangan duk mengupak kata ke orang, caci maki ke orang, kita mengupak caci maki ke orang. Hak tu Tuhan kira lah tu. Tuhan kata ya ambil kira benda tu. Kalau kita buat baik, sedekah ke orang, hak tu Tuhan kira juga. Tu hak tak kira je mana. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, Tuhan ajar kita ni berdoa, kita ni minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Jibril ketika turun ayat ni, Jibril ayat kepada Nabi kita, Tuhan ni puji puak mung ayat Nabi. Jadi mung ni minta ampunlah, mintalah kepada Allah, maka Tuhan akan beri. Tuhan akan beri. Minta. Lalu tu Tuhan ajar doa ni. Bila lah Nabi Jibril baca ni, Nabi pun baca, Tuhan pun kata na'am, hak meminta semua tu aku beri. Dalam satu riwayat yang lain, apa ni Nabi ayat kata, Tuhan berfirman kata, apa ni, apa hak meminta aku terima. Hak meminta aku terima. Mana minta ni dekat sini. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhanku, mu jangan ambil kira lah, mu jangan hukum aku ni jika aku ni terlupa ataupun aku ni tersalah. Ni satu pemberian Allah pada kita. Bila kita semua yang ayat kata nak ambil kira belaka, tapi kalau kita ni minta ke dia, lalu kita minta apa yang kita terlupa, apa yang tersalah, maka Tuhan akan beri kepada kita. Dia akan kata na'am, aku minta ni aku beri. Dalam sebuah hadis yang riwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, wada'an ummati salasat. 3 perkara yang Tuhan cabut, Tuhan letak, tak ambil kira daripada umat aku ni. Apa dia? Yang pertama al-nisyan, lupa, wal khata', dan juga lupa dan tersalah.
wa mastukriha alai, dan apa yang dipaksa atasnya. Jenis hak kena paksa ni hati tak ada kena buat tapi terpaksa, dipaksa oleh orang lain, maka Tuhan tak ambil kira. Jadi ayat ni sebab tu biasa kita berdoa, apa yang kita salah, apa yang kita terlupa, maka janganlah Tuhan ni duk hukum. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kamu duk pikul ataupun duk bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana membebankan alal ladzina min qablina, sebagaimana kamu bebankan ke atas umat-umat yang sebelum daripada kami. Hok teruk-teruk tak salah. Biar mudah-mudah kalau umat Nabi Musa itu beban dia kalau nak bertaubat dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kena bunuh diri. Jadi hak tu tak salah. Kita nak rengi-rengi ya, berat-berat tak sah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kamu pikulkan, jangan kamu bebankan apa yang tidak sanggup kami pikul atau bebannya. Jadi minta Tuhan, ayat ni doa bagi kita ni mengaku diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita tak boleh nak buat, yang apa yang kita tak boleh nak buat, ya betul tak boleh nak buat ni benda berat-berat gini, hak kami tak kuasa nak kawal. Hati kami ni selalu nak berdosa denganmu, maka janganlah dak ambil kira terhadap hati-hati kami yang selalu mengancam kami untuk berbuat dosa kepadamu. Ayat tu kita berdoa ni, wa'fu anna waghfir lana, ampunkanlah kami, ampunkanlah daripada kami, waghfir lana, dan maafkanlah kami, warhamna, dan kasihanlah kepada kami. Minta. Sebab tu ayat ni dia kita amal doa ni, amal ni orang ni mengaku kata dia ni hamba Allah, tak takabur, tak besar diri. Anta maulana, engkaulah penolong kami, fansurna 'alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami terhadap golongan orang-orang yang kafir. Orang kafir dok menentang kami, dok lawan kami, mohon tolong. Tanpa bantuan pertolongan daripadamu, susahlah kami nak benar. Itulah ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah ni. Sama-sama kita ikut dan kita amal, insya-Allah apa yang terkandung daripada ayat yang kita baca tadi, daripada segala doa yang melingkupi segala-galanya, dosa hak kita buat sengaja tak sengaja, hak kecil dan besar, minta Tuhan ampun. Setiap hari yang kita buat dengan kita amal ayat ni, insya-Allah apa yang dijanji oleh Nabi kita, maka kita akan rasa kita boleh kecam. Cukup dengan baca ayat ni setiap hari, setiap malam, ni boleh jaga daripada perkara yang kamu tidak ingin. Kuasa nak mengepak orang, kuasa tak dia akan mai kesedaran ni, mengepak orang ni, caci kat orang ni, mengadu hak orang ni, benda-benda yang pada lagu tu kita sendiri yang tak ampuh, tapi kita jadi dengan sendiri. Jadi semoga dengan ayat ni boleh kawal kita dan kita terjaga daripada buat dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat kita dunia dan selamat kita akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdiha, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.